Sebenarnya sebelum COVID terjadi, Raudatul Sakinah dengan kerjasama beberapa badan, kita pun pernah adakan convention ibu bapa lah. Cuma cabaran dia sekarang ni, ibu bapa yang macam mana yang datang tu kan. Mana-mana program, siapa buat pun lah kan, Jabatan Agama ke, ataupun penceramah-penceramah luar yang datang ke Malaysia ni. Dia kalau ada kesedaran dia nak pergi, dia akan pergilah. Tapi macam mana nak tangani parents yang sebenarnya dia yang perlukan ilmu ni tapi dia takkan hadir pun kan, ataupun kalau selalu PIBG ke ataupun buat program parenting kat sekolah tu, nanti yang akan hadir tu adalah ibu dia lah sendiri, banyaknya ibu lah, kaum ibu yang datang kan. Kaum bapa ni kita pun faham cabaran dia orang pula, dia dah letih bekerja ke ataupun timing tu tak sesuai. So kita menghadapi cabaran juga macam mana nak dapatkan orang yang memang perlukan awareness. Mungkin kena ada intervensi lain, macam contoh syarikat kan. Syarikat tu dia ada sesi dia yang memang staff kena turun untuk hadir, kita bagi pendedahan. Itu yang kita mampu buat. Ataupun kalau sekolah ni banyaknya cerita yang hari bagi bantuan, parents akan datang lah. Hari bantuan persekolahan ke, dia orang wajib datang kan. So kita pun kena kreatif macam mana nak mendekati ibu bapa dan keluarga ni, kerana setiap orang ada concern masing-masing. Dia concern dia kerja, concern dia ekonomi kan, ataupun dia ada concern dia tersendiri yang menjadikan mungkin perkara ini ataupun nak membangun anak-anak ni jadi concern yang mungkinlah dia tak ketepikan, tapi dia rasa macam kita buat je lah, apa jadi nanti kan kita repair lah along the way kan. Kita cuba cara ni, kalau tak boleh cara ni, macam tu lah. So cabarannya macam mana nak dapatkan ibu bapa yang, tapi sekarang ni kita dalam usaha lah, kita cuba pergi ke syarikat-syarikat korporat juga untuk bagi tahu pada mereka apa kata kita buat program parenting. Baru-baru ni pun kami berjumpa dengan sebuah bank ni. Asalnya kita nak mohon sumbangan dan dana lah daripada bank, tapi bila kita jumpa, kita pun propose jugalah supaya ada satu sesi dengan staff bank untuk kita bagi pendedahan ni kan. Sebab bila dia orang dah duduk dalam dunia korporat ni, ataupun mana-mana pekerjaan lah, kita tak sebut korporat saja, mana-mana pekerjaan yang mungkin mereka tak sempat nak tengok into detail perkara ni, jadi dia tak adalah exposure yang kisah benar ataupun experience yang berlaku. So dengan harapan bila kita boleh masuk untuk bercerita perkara ni kepada staff kerja, mungkin boleh sentuh lah